Terima kasih rakan Kuching. Saya berminat pada isu ni sebab katanya mungkin ada kaitan dengan pihak berkuasa. Sebab saya tengok akta ni daripada tahun 51, pasal apa dia nak kekalkan sampai sekarang? Pun sekarang ni nak kembangkan Sabah ke Sarawak pula. Kalau tak ada alasan yang menasabah untuk mendatangkan keuntungan pada kerajaan ke pada mana-mana pihak, tak menasabah. Sepatutnya akta ni, saya jangka akta ni dimasukkan terus ataupun diletak bawah satu institusi saja. Dulu masa bank kan, kita sibuk nak gabungkan bank kerana nak uruskan satu pihak kononnya. Sekarang ni akta ni, peminjam wang ni berlesen ikut kerajaan persekutuan, kerajaan tempatan. Mungkin berbelah ribu lesen dikeluarkan. Saya tak tahu sama ada setakat ni berapa ribu lesen yang dikeluarkan untuk peminjam wang yang bersifat macam ni. Termasuk yang yang secara haram. Sekarang ni nak kembangkan ke Sabah dan Sarawak pula dah. Mesti ada satu alasan menasabah. Untuk apa? Nak kata pendapatan pada kerajaan berapa sen sangat kerajaan raih daripada cukai ni. Terutama kalau yang secara haram tu, mana kita nak balik collect cukai. Saya minta pandangan Kuching. Memang kalau ini memang satu cadangan, sama ada dia boleh dilaksanakan, ya saya biarlah kepada kementerian untuk membuat kajian lah, untuk memasukkan semua itu lesen pemberi pinjam wang lah. Ini memang ada kesan yang besar juga kerana mereka yang benar-benar berniaga pun bermain peranan ya untuk membangunkan negara kita. Tapi apa yang saya nak kerajaan ambil tindakan yang tekat terhadap adalah mereka yang menjalankan perniagaan memberi pinjaman wang yang secara haram. Umpamanya mengutip wang faedah 10% satu bulan. Kita bayar kad kredit 2% satu bulan pun tak boleh tahan. Tapi orang itu mereka mengutip faedah 10% satu bulan, 15% satu bulan. Dan tadi ada seorang YB Ledang, dia kata potong kepala potong akhir itu. Oleh itu faedah yang benar-benar dikenakan jauh lebih daripada 10%, 15%, dan ini telah berlaku lama sudah dalam negara kita. Sentiasanya ada kadangkala kita baca dari surat khabar ada orang membunuh sendiri, membunuh anak-anak mereka, sekeluarga dibunuh kerana membunuh mereka sendiri kerana tertekan oleh along. Dan pada masa itu orang berasa marah, masyarakat kita berasa marah. Yang berhormat mengeluarkan perkataan mesti menguatkuasakan undang-undang ini. Tetapi selepas beberapa hari, 1-2 minggu, kemarahan ini sudah dilupakan. Dan along-along itu akan berurus niaga dengan cara lama mereka dan meneruskan pengugutan, penekanan terhadap borrower itu. Oleh itu, saya fikir memang ada bukan sahaja kelemahan dalam penguatkuasaan itu, tetapi saya percaya bahawa ada berpakatan, ada bersahabat di antara setengah police officer dengan along-along ini untuk melindungi mereka supaya mereka boleh maharaja rela di negara kita selama masa ini. Oleh itu, saya haraplah kementerian dengan akta ini kita akan beri pihak polis lebih kuasa. Dan adakah lebih kuasa yang diberi kepada pihak polis ini akan menolong menyelesaikan? Minta. Saya nak minta penjelasan kerana saya rasa minat kerana tadi yang berhormat Bandar Kuching cakap bahawa sama ada pihak polis adalah melindungi along-along ini. Kerana ikut statistik yang kami ada, pada tahun 2008, walaupun sebanyak 280 kes telah dilaporkan,
Tetapi pada akhirnya hanya 30 orang yang telah ditangkap. Kenapa macam ini? Dan juga sama pada tahun 2009, walaupun kes sebanyak 484 kes telah dilaporkan, tetapi pada akhirnya hanya 9 orang yang dibawa ke mahkamah. Bagaimana dengan orang-orang yang lain, along-along yang lain? Dan kita lihat di bawah ini akta, di bawah Ordinance Darurat. Pada tahun 2008, dia hanya 1 tahanan yang telah dibuat. Sekarang 0. Pada tahun 2009 sama, tahanan hanya 16, sekatan 2 saja. Pada tahun ini hingga bulan Mei, tahanan hanya 2, sekatan hanya 10. Jadi saya rasa walaupun pindaan-pindaan yang dicadangkan sekarang adalah baik, tetapi hanya on the paper sahaja, hanya kertas sahaja. Kalau kita tak ada penguatkuasa yang bertekad, yang fully determined, saya rasa dengan izin, saya rasa pindaan-pindaan yang kita cadangkan sekarang mereka tidak berguna pada akhirnya. Jadi saya mintalah pandangan daripada Yang Berhormat Bandar Kuching. Ya, itu the root of the problem adalah corruption. Corruption di polis dan di negara kita, ya, bekas Prime Minister juga ada kata itu corruption adalah musuh pertama negara kita. Tetapi selepas beliau Perdana Menteri sekarang nampaknya tidak ada apa-apa niat untuk memerangi korupsi dan just let corruption live on. Oleh itu saya ingin Yang Berhormat Menteri ambil perhatian khususnya di kalangan polis. Kalau kita beri lebih kuasa kepada mereka, mungkin mereka akan kutip lebih banyak corrupt money daripada itu pemberi pinjam wang. Dan saya diberitahu bahawa seorang alung di Kuching, dia keretanya ada crash itu police club. Crash police club diletakkan di keretanya. Dia itu seorang gangster. Bagaimana dia dapat itu crash police club? Dia memang mungkin ada buat dermaan, sumbangan kepada kelab polis itu, dan tabiat ini haruslah, polisi ini haruslah diberhentikan supaya polis klub polis itu atau klub bekas polis ini tidak boleh dibenarkan untuk solicit dermaan daripada orang ramai. Kerana sekiranya awak dapat dermaan, lain kali nak tangkap mereka pun berasa tidak seronok. Oleh itu saya dengan with this observation saya sekian, terima kasih.